Sekarang zaman masing-masing, semua orang boleh live, semua orang boleh go live, dan semua orang boleh dapat engagement yang tinggi dengan live. Jadi kita harap semua tak buat live. Dan yang kedua adalah untuk tidak rakam, walaupun untuk simpanan peribadi, sama ada berbentuk audio ataupun berbentuk rakaman. Tetapi anda dibenarkan untuk mengambil gambar. Okey, ambil gambar boleh, ambil gambar saja boleh, tak masalah. Kan? Ataupun nak sampaikan balik catatan apa yang didengari pada malam ni, tak ada masalah. Tapi untuk share, untuk rakam secara prima tu tidak dibenarkan. Jadi anda rasa masing-masing pun dah dapat mesej kan? Siapa yang dah daftar, kita dah maklumkan awal. InsyaAllah kita akan kita harapkan semua untuk beri kerjasama. Sekali lagi selamat datang kepada semua para peserta. Dijemput untuk mengambil makanan yang disediakan di belakang. Ada air teh tarik dengan bihun goreng. Dan kita akan mulakan program lebih kurang 7 minit lagi, insyaAllah. Jadi semua boleh, yang dah siap, dah ready, boleh relax, penuhkan kerusi di hadapan. Lebih dekat dengan YB Ustaz lagi baguslah kan. Boleh cakap depan-depan terus, hati ke hati, insyaAllah. Terima kasih. Jadi insyaAllah kita akan mulakan program kita sedikit masa lagi. Jadi sekali lagi selamat datang kepada semua peserta yang baru sampai. Dijemput untuk ambil makanan di belakang dan boleh bawa ke depan. Kan? Style macam tu lah, tak ada formal-formal sangat lah. Sambil dengar ucapan dan sebagainya, boleh jamu selera. Tapi yang penting boleh penuhkan kerusi di hadapan dulu, supaya sahabat-sahabat kita yang lain yang mungkin lewat sedikit boleh penuhkan di bahagian belakang. Kan kalau depan yang kosong, belakang penuh, nanti dia nak ke depan susah. InsyaAllah kita jangkakan akan ada lebih 60 orang pada malam ni. Yang dah daftar, yang memang dah bagi nama, hopefully mereka akan sampai sebentar saja lagi. Jadi VIP kita pun dah bersedia. InsyaAllah kita akan mulakan program kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang dihormati YB dan Ustaz Idris Ahmad, merupakan Naib Presiden PAS Parti Islam Malaysia PAS, merangkap ahli Parlimen Bagan Serai. Yang dihormati yang di-Pertua PAS kawasan Bandar Razak Haji Mat Syukur Aziz, Timbalan di-Pertua Haji Halid, seluruh staf kepimpinan peringkat kawasan, Dewan-Dewan peringkat kawasan, peringkat cawangan, dan seterusnya semua ahli PAS yang hadir pada malam ini, insyaAllah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana pada malam ini kita sama-sama dapat berkumpul di dalam markas kita ini. Sekali lagi kita dapat meriahkan, kebetulan pula sebelum Ramadan, kita memeriahkan markas kita dengan satu program yang dinamakan Liqaq Fikri PAS BTR kali pertama untuk tahun 2026. Alhamdulillah kita dapat bawakan tetamu khas
iaitu naib presiden sendiri. Jadi sebelum itu, tanpa melengahkan masa, marilah sama-sama kita buka majlis dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi moga dengan bacaan Al-Fatihah beramai-ramai tadi dan doa, majlis kita diberkati pada malam ini insya-Allah. Jadi sebelum kita teruskan dengan agenda utama, majlis dengan segala hormat yang menjemput dan mempersilakan semua VIP dan para hadirin untuk berdiri untuk sama-sama kita menasyidkan lagu Asmaul Husna dan lagu Rasmi PAS. Dipersilakan, dijemput untuk berdiri. كلماتك كلها
muslimin, walau susah menempuh cabaran. Bersatulah wahai kaum muslimin, dengan obor sinar kebahagiaan. Berjihadlah wahai kaum muslimin, biar syahid ataupun kemenangan. Berjuanglah wahai Ansarullah, dengan mantap hadaplah Islamiyah. Berkorbanlah wahai yang beriman, dengan harta dan segenap kepunyaan. Bergeraklah ke depan jasa, dalam menang bukan alasannya. Sucikanlah niat di hati, hingga nyata menangnya janji Rabbi. Bersatulah wahai kaum muslimin, dengan semangat dan roh kebenaran. Berjihadlah wahai kaum muslimin, walau susah menempuh cabaran. Bersatulah wahai kaum muslimin, dengan obor sinar kebahagiaan. Berjihadlah wahai kaum muslimin, biar syahid ataupun kemenangan. Berjuanglah wahai Ansarullah, dengan mantap hadaplah Islamiyah. Berkorbanlah wahai yang beriman, dengan harta dan segenap kepunyaan. Bergeraklah ke depan jasa, dalam menang bukan alasannya. Sucikanlah niat di hati, hingga nyata benarnya janji Rabbi. Selamatlah hati Islam melangkah, membimbing umat ke medan siasat. Berpedomankan Al-Quran dan Sunnah, suburlah hidupnya dan pasti berbuah. Suburlah hidupnya dan pasti berbuah. Suburlah hidupnya dan pasti berbuah. Takbir, Allah, takbir, Allah, takbir. Allah. Semua dijemput untuk itu. Alhamdulillah kita dah selesai menasyidkan Asmaul Husna dan lagu rasmi PAS. Jadi rasa sekarang suasana dia lebih santai masing-masing dah keluar suara kan. Jadi untuk itu majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang di-Pertua PAS kawasan Bandatul Razak Haji Masyur Aziz untuk memberikan ucapan haluan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dikasihi saudara pengurusi majlis Dr. Zahiri, merangkap Ketua Pembahas PAS Kawasan Bandatul Razak, yang dikasihi yang berhormat Ustaz Idris Ahmad selaku Naib Presiden PAS merangkap Ahli Parlimen Bahagian Serai, yang dikasihi PJK PAS Kawasan Bandatul Razak, juga yang dikasihi Saudara Hadid Basir selaku Timbalan di-Pertua PAS Kawasan Bandatul Razak dan semua PJK PAS Kawasan Bandatul Razak, muslimin, muslimat, hadirin-hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah yang alhamdulillah pada malam ini kita bertuah dapat bersama-sama dengan YB Ustaz Idris Ahmad Biato, insyaAllah dengan program-program yang iaitu program untuk dalaman kita untuk menumbuhkan kita gerak kerja kerja di PAS Kawasan Bandatul Razak ini bagi menghadapi PRU ke-16
akan datang insyaAllah. Mungkin tahun ni atau tahun depan. Tahun ni mungkinlah kemungkinan. Dan dicadangkan kita persiapan kita adalah tahun depan 2027. Itu cadangan daripada Mas Pusat itu cadangan itulah. Tapi bagaimanapun persiapan kita untuk hari ke-16 ni, kita sama-sama lah kita berdoa. Setiap solat kita berdoa supaya kita dapat bertanding di Badar Razak. InsyaAllah dapat kita mencalonkan insyaAllah dosnya Adam selaku calon kita di Badar Razak. InsyaAllah. Bagaimanapun itulah kehendak Pas Pusat lah. Kita kena ditentukan oleh Pas Pusat calon yang ditentukan. Tapi insyaAllah kita sama berdoa lah. Sebab kalau kita tengok dari segi ni, patutnya giliran kita lah akan datang kan, untuk hari ke-16 akan datang. Sebab sebelum ni bersatu. Jadi insyaAllah kita boleh dapat lah calon di Badar Razak ni, calon PAS insyaAllah. Jadi untuk yang utamanya iaitu gerak kerja untuk menghadiri PRU ke-16, khususnya kepada semua cawangan yang ada di sini, iaitu kita ada 4 zon ni. 4 zon, masing-masing cawangan yang terlibat ada di situ. Kita ada 4 zon, iaitu zon Badar Razak, zon Pemasuri, zon Alang Damai dan zon Sungai Besi. Kita ada 4 zon ni yang harapkan semua cawangan-cawangan terlibat secara langsung di zon ini. Kita harap kita bersama-sama menumpukan untuk gerak kerja hari yang akan datang insyaAllah. Jadi kita harapkan khususnya iaitu kita harapkan dana lah. Dan nanti cawangan-cawangan ambil inisiatif sama ada kita nak buat kutipan daripada ahli-ahli dan sebagainya insyaAllah. Itulah harap kepada semua ahli-ahli yang ada, kita fokus untuk menghadapi PRU ke-16 yang akan datang insyaAllah. Jadi hari ini kita perlu dengar lah, iaitu saranan dari kita punya pusat dari kita lah, yang dia datang pada hari ini. Alhamdulillah sudi Ustaz dari datang di tempat kita ni sebenarnya persidangan parlimen. Jadi malam-malam tu ada kekosongan. Alhamdulillah kita dapat memberi ruang kepada Ustaz dari untuk beri sedikit kekaliman atau motivasi kepada adik kita yang ada di mana Razak. Jadi insyaAllah terima kasih kepada semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Masyukur Aziz yang di-Pertua PAS kawasan Badar Razak di atas ucapan laluan sebentar tadi. Patah tumbuh, hilang berganti, ada perjuangan penuh cabaran. Kehadiran VIP kami sanjungi menyuntik semangat serta panduan. Layar dibentang menuju haluan, angin sepoi membawa harapan. Dengan penuh takzim dan penghormatan dipersilakan VIP menyampaikan ucapan. Dengan itu majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Wabi Datuk Ustaz Idris Ahmad, Naib Presiden Parti Islam Malaysia PAS, merangkap Ahli Parlimen Bagan Serai untuk menyampaikan ucapan sempena Lekok Fikri PAS Bandar Tun Razak. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala
sayang kepada hambanya yang berjuang dalam saf ataupun dalam susunan yang tersusun seolah-olah bangunan yang kukuh. Yang saya kasihi Fadil, anak-anak kita selaku pengurusi pada malam ini, sahabat saya Saudara Syukur Aziz selaku yang di-Pertua PAS kawasan, dan Dato' Razak dan sah kepimpinannya, Ketua Dewan Pemuda, Dewan Muslimat, Dewan Ulama, As-Sabiqun, Jabatan Amal, Amirah, semoga diberikan rahmat kekuatan oleh Allah. InsyaAllah pada malam ini kita dapat sekali lagi bertemu dan dalam liqa mahabbah kita, dalam pertemuan meningkatkan kasih sayang kita sesama anggota Parti Islam se-Malaysia PAS. Dan saya lebih suka program kita ini kita adakan secara dua hala untuk tuan-tuan semua mendapat penjelasan. Kalau saya cakap, mungkin saya cakap daripada apa yang saya nak cakap, tetapi tidak sampai di hati tuan-tuan apa kemusykilan yang ada di dalam pemikiran tuan-tuan. Maka pada malam ini saya akan membicarakan berkenaan dengan adab kita ni duduk di dalam jamaah. Ini mudah ya kita cakap dengan berjamaah ni. Apabila kita duduk di dalam jamaah ni macam kita pergi kerja. Hari pertama kita lapor diri, kalau di sekolah cikgu kata, cikgu usaha tu kata awak kena ngajar subjek ni, dikata ni. Sekolah kita bermula masuk pukul 7.30, balik pukul 2.30. Itu adalah disiplin kita apabila kita duduk di dalam mana-mana tempat pun. Kalau kita kerja kilang ke ataupun swasta ke, maka tentu hari pertama kita bertemu dengan HR yang akan memberikan satu direction, arahan kepada kita semua apa yang perlu kita lakukan sebagai anggota baru kepada syarikat tadi. Jadi begitulah juga dengan kita apabila kita jadi ahli PAS, maka sudah tentu di sana kita telah pun isi borang, bawah borang ujung tu pengakuan pemohon. Saya mengaku kebenaran dasar PAS dan akan berusaha melaksanakan segala tuntutannya. Saya menerima perlembagaan PAS sebagai panduan dan mengaku akan taat dan patuh kepada kepimpinan parti
serta akan patuh dalam melaksanakan arahan-arahan dan keputusan parti dari semasa ke semasa. Kemudian kita tanda tangan, tak tarik, tak ada siapa paksa tuan-tuan masuk PAN. Tak ada siapa paksa. Tuan-tuan masuk PAN, tak ada siapa pun paksa. Tuan-tuan masuk dengan kerelaan. Apabila tuan-tuan tanda tangan dekat borang tu, bai'ah namanya. Bai'ah tu, aku janji. Tak senti aku janjinya kita nak depan orang ataupun nak pegang tangan. Dah, ni aku janji lah ni. Tuan-tuan mengaku dasar PAS. Tuan-tuan mengaku akan ikut perlembagaan PAS. Itu dikatakan tentang apabila kita duduk di dalam parti kita ni, dia ada adab dia, dia ada disiplin dia. Sebagaimana kita bekerja kan, ataupun kita berkhidmat kan, dia ada disiplin kerja dia. Baik. Yang pertama ialah apa disiplin dia? Apa adab dia apabila kita duduk dalam parti? Adab dia ialah kita berjuang ni, kita meletakkan kerana Allah Ta'ala. Kalau kita duduk dalam PAN, pada apa awak duduk PAN? Pasal sebab berpuas jadi. Tak betul. Adakah Datuk Mujahidi tak ada, kita akan tinggalkan PAN? Tak. Kerana YDP, kerana syukur, ataupun kerana Putrajaya, Pusat Azhar, tak betul. Ni adab kita. Apabila kita duduk jadi ahli PAS ni kerana asas ni, insya-Allah kita tak goyah. Kita tengok parti ni, pimpinan ni macam ni, kita tak heran, tak masukkan kerana tu jadi, bukan kerana sadari, bukan kerana Ustaz Azhar, bukan kerana musyrak. Aku masuk PAS ni ialah kerana jasa. Aku tak ada niat yang lain. Kalau orang kira masuk PAS, macam apa masuk PAS? Aku masuk PAS ni pernah buat direct selling. Ahli PAS ni ada 1 juta, berdapat market 10% tu boleh 100,000. Kalau dia beli tu untung 1 sen, tu ada 100,000 sebulan. Ada orang macam ni dulu, tapi orang ni tak lama dalam PAN. Tak lama. Dia tak lama dia. Pasal nawaitu berawal, nawaitu tak betul. Ataupun duduk dalam PAN pasal apa? Nak dicalon. Nampak? Calon ni kurang pasal ni. Aku nak masuk PAN. Tiba-tiba tak jadi dapat dia calon, dia keluar dekat ni. Tak ada adab. Kita duduk dalam parti kita, ikhlas tak ikhlas tu kita dengan Allah Ta'ala. Pada kita hukum kawan kita mari ikhlas tak. Jangan pula kita tengok nampak dia aktif, nampak pasal dia ni nak ingin dicalon tu. Kita hukum, kaedah pegang nahkum bizawahir, wallahi yatawallas sarair. Kita hukum hak luar. Dia datang program, dia rajin datang, kita hukum dia ikhlas.
Sama ada betul atau tidak, itu dengan Allah Ta'ala. Bukan kuasa kita nak selidik dia ikhlas tak ikhlas, kan? Ini asal tamu. Duduk situ dulu. Kita ada adabnya ni, InsyaAllah. Kita tahu kita marah macam mana berparti, marah pimpinan itu bukan malaikat, tuan-tuan. Macam kami semua bukan malaikat. Ada silap, ada salah, biasa. Kalau tuan-tuan kata tengok pimpinan ni buat silap, jadi Pan cakap Islam, pimpinan ni tak betul, tuan-tuan cabut lagi, itu berhenti lain. Sampai bila pun tuan-tuan takkan bertemu parti yang paling sempurna, tak ada cacat, tak jumpa. Wah pun hak yang mimpin yang manusia. Ini manusia. Cuma yang kita duduk ni kerana dasar. Dasar PAH tu menjadikan kita berjuang duduk dengan baik. Kelemahan itu biasa. Tuan-tuan akan temui kelemahan yang ada pada pimpinan macam kami semua. Tapi tidaklah sampai kita katakan pimpinan kita ni dia melakukan benda-benda dosa-dosa kabair, minum arak, judi, zina. Tak ada perkara itu. Benda-benda cik-cik, kadang-kadang ada kesilapan, keluar pandangan, kata-kata tu ada. Oleh itulah kita adab kita ni, kita kena nawaitu tu, kita kena betul dulu. Kalau kita tak betul nawaitu ni, maka kita akan kecewa dalam baik. Ada semua umpan ni dia agak, ada semua umpan ni macam baik, macam malaikat. Tiba-tiba dia masuk patrol. Manusia biasa duduk di kawasan cawangan tadi. Cawangan dia betul. Hara, biru. Akhirnya dia keluar. Pasal dia tengok orang tak boleh. Kita tengok dasar yang ada. Yang kedua, apa adab dia? Kita taat dengan pimpinan. Kena taat. Kerana taat ini merupakan disiplin yang menyatukan jamaah. Taat. Ni semua ni ada taat. Semua kepala-kepala ni kan sama. Yang boleh menyatukan apa dia? Taat. Saya ada pandangan saya. Dah cukup pandangan cukup. Khalid dah cukup. Dah pandangan dia. Tapi yang boleh menyatukan kita ialah ketaatan. Ketaatan. Kerana jamaah ni tidak boleh bergerak tanpa kepimpinan yang ditaat. Tuan-tuan nanti tunggu jadi terlantik ada persyaratan, tiba-tiba kita tak taat kepada arahan dia tadi. Lantik YDP, lantik Sudaya, tak jadi. Di peringkat operasinya harian itu kita kata presiden. Majlis Syura dia menentukan dasar. Sebab tu Majlis Syura tak ada muktamar. Ada tuan-tuan dengar muktamar Majlis Syura ada. Ataupun Majlis Syura pula ada lajnah. Tak ada. Saya Majlis Syura.
Kalau orang kata Majlis Syura ni bertentangan dengan pusat tafsir, itu orang tu kepala dia masalah lain. Dia tak reti. 17 ahli Majlis Syura, 10 tu daripada jawatan kuasa pusat. Macam mana tuan-tuan kata nak bertentangan? 7 saja yang bukan jawatan kuasa pusat. Majlis Syura tugas dia apa? Menentu dasar. Kalau dia dengar kata apa kawasan Badatul Razak, na'udzubillah lah, bercadang untuk nak mencadangkan kepada muktamar supaya Islam sebagai dasar PAS itu dihapuskan, Majlis Syura boleh bertindakan kerana dia buat itu bertentangan dengan dasar. Itu maksud dia. Tugas Majlis Syura lagi apa dia? Ialah dia menafsirkan perlembagaan kalau ada yang ada ragu-ragu. Dulu ada kes berlaku melibatkan pemuda PAS Kelantan. Umur pemuda ni 40 ni nak nilai daripada mana? Nak kira daripada mana? 40 tahun muktamar ke ataupun tarikh kejadian dia hari lahir. Macam kita katakan muktamar pemuda negeri atau kawasan bulan 7. Bulan 7. Dia pula beranak dalam bulan 10. Bulan 10. Muktamar bulan 7. Bulan 10 baru dia umur 40. Waktu tu ada sikit pertelagahan. Ada yang kaum mengatakan tak boleh tanding dah, pasal dia kira 1 bulan 1 tu 40 tahun walaupun dia beranak bulan 10. Satu lagi kaum mengatakan 40 tahun tu ialah hari lahir dia. Kalau muktamar bulan 7, dia boleh tanding sebagai ketua muda lagi. Maka Majlis Syura waktu tu Tok Gani Aziz lagi ada memutuskan 40 tahun tu ialah hari lahir. Tu pun masuk ragu dia. Pokok 3 orang pengkhianat tu tak ada ragu dia. Pokok tu orang kata apa, bagaikan apa, terang lagi bersuluh. Memang apa tu confirm khianat. Kita panggil dia, panggil 3 orang tu. Hang sign le SD, sign. Hang tahu dah apa kesan sign SD? Tahu. Apa kesan dia? Kami hilang percayaan dengan Menteri Besar. Tak kena apa? Kata tuan kata tak kena. Tiba-tiba kata pada dia jatuh nak barayan, bolehlah minta surat Pak Pusat 2 malam lepas. Bulat suara tak terima. Tak terima bulat suara. Takkan kita tak terima atau surat abang lah hang tu sebagai orang lama akan sebagai tak ada. Tak ada. Ni bukan kira lama tak lama, hang tak khianat jatuh negeri tau. Geng-geng Khalid Samad, Mahfud lompat dulu ditahan kira dia. Waktu tu hanyalah ubah kursi ya. Tak jatuh kerajaan. Ni jatuh kerajaan. 71 tahun orang polis berjuang baru nak boleh menang. Menang buat macam ni. Kalau musuh jahat biasa. Kalau musuh jahat biasa. Lepas kena buang, kena lucut daripada adul, hege-hege. Apalah minta? Minta PJK Pak Pusat sebulan seorang. Bukan kata seorang banyak yang
Macam parlimen disebut tu kan. Nak sebutnya jelas sebut dalam perlembagaan 15A, pemberhentian. Dia bukan cat. Pemberhentian ni ada kaitan dengan undang-undang tubuh kerajaan negeri Perlis yang dipindah sesuai dengan Akta Lambat Parti. Kalau pecat, dia tak tumbang, dia tak hilang. Nak ceritanya jelas sebut dalam perlembagaan. Tak usah takwil macam mana lah. Adalah lawyer-lawyer buruk dia takwil macam mana tu, kata ni tak ada. Tak ada kan. Kami tak pakai hang punya lawyer tu. Kami ada lawyer berhak. Adalah pakai orang lain. Lawyer kita ada lawyer parti yang buat perlembagaan masih hidup lagi. Puan Rahimi, apa nama, Datuk Kamalia, mereka tu yang buat draft perlembagaan dia hidup elok lagi. Nak pakai orang lain dengan orang lain apa? Bisa nak cerita apa dia? Itu artinya tugas Majlis Syura. Tugas yang ketiga Majlis Syura ialah dia untuk menerima rayuan disiplin. Bukan Kiai 15A ni. Pasal mereka ni tak masuk jatuh pasal disiplin. Dia terucut automatik. Dia tak cara lah. Dia berbeza dengan jawatan kuasa disiplin. Jawatan kuasa disiplin hantar pada dia. Saya pernah jadi jawatan kuasa disiplin dulu. Zaman Dr. Mahfud jadi fungsi, saya besar. Zaman Tok Hujah, Tok Huni Haji, Syu'am lagi. Aku ada kes Kamu Medan lah, bertanding kan. Bertanding juga sendiri kan. Panggil lah, dah hantar pada dia show call letter, surat tunjuk sebab. Dia jawab balik. Dia jawab balik okey. Dia kata ada kes. Panggil, dia jawab balik. Tapi bila keputusan kita, dia tak salah pada tadi. Itu cara dia, itu disiplin. Kalau jawatan kuasa disiplin jatuh hukuman, dia boleh buat rayuan kepada Pak Pusat tu. Kalau Pak Pusat juga menjatuhkan hukuman, dia boleh rayu kepada Majlis Syura. Betul, yang ni tak, yang ni automatik. Hak yang keputusan biasa, Majlis Syura dia nak tentukan semua calon-calon. Tengok dulu atau tidak istisyarah. Ini tugas Majlis Syura. Nak letak di mana tu, itu Lajnah Politik Harian dan Pak Pusat. Nama dah ada, nama saya dulu katakan. Bukan Majlis Syura yang menentukan. Yang menentukan ialah Lajnah Politik dan AK Pak Pusat. Kita bertanding sini, bertanding sana. Itu dia. Kena faham je lah. Hanya kadang-kadang orang dia kata kita berlawan dengan Majlis Syura. Nak lawan pemuda 10 orang jawatan kuasa Pak Pusat, 7 orang ya. Bukan jawatan kuasa. Kalau undi pun kalah dah. Takkan pula kami nak pergi abad salah pula. Itu kadang-kadang tak reti, payah je lah. Belakang reti. Itu kadang-kadang kita ni macam almarhum Sahabat Hamzah kata, dia tak cakap tu nampak bodoh dah, cakap pun bodoh. Lebih baik kita diam. Kita tak reti. Memang orang nak reti. Nak kata reti bodoh, tak boleh. Dia cakap tu pun bodoh. Lebih baik tu. Kita cakap kita buat tak reti. Orang nak buat cerdik. Di zaman dia tak reti nak cakap juga. Nak berhuraya macam-macam tentu. Ada tulisan-tulisan tulis tu. Tak betul. Kalau tulis tu nampak bodoh. Dia tak faham bidang kuasa bagainya. Nak tanya lah orang hidup lagi. Orang hidup lagi banyak lagi perbagaan ni. Kita nak sebut apa dia? Itu taat. Kena taat.
Taat. Kita ada pandangan berbeza, tapi bila parti dia buat keputusan, kita kena taat lah. Dan saya sebut dalam lekok pun saya sebut, saya pun ada pandangan-pandangan berbeza dengan pimpinan parti, tapi kebanyakan pandangan saya itu tak betul. Pandangan parti yang betul. Contoh, saya tak setuju ketika PAN berkawan dengan Pak Pernah. Mana Pak Pernah? Tak apa lah parti ni parti tu lah yang menjatuhkan Kelantan. Tapi lepas dah buat keputusan, kita betul. Hatta waktu tu saya menjadi pensyarah lagi di ATM. Ada bendahara kecil di Kuala Besut, Datuk Tuan Karya Tanding, Datuk Karya Tanding, Pak Punam Tanding. Saya bercuti pergi campaign. Parti buat keputusan, kita kena ikut lah, mau tak mau. Akhirnya kita tengok apa yang kita kata parti itu betul, Kelantan kita menang sampai hari ini. Nampak tak? Cerdik seorang yang ada perasaan kita cerdik kita. Cerdik hang seorang tak sama dengan cerdik ramai. Jamaah ni cerdik ramai. Pimpinan ni dia bukan tengok tuan-tuan dia tengok kampung Muslim Malaysia, tengok Muslim Malaysia kan? Muslim Malaysia? Kampung Malaysia tengok. Cuba betul ya? YDP ni tengok satu kawasan pada Tolazan. YDP dia tengok kat mana. Pusat Azhar pula tengok, tak tengok pada Tolazan saja, dia tengok kepala batu. Dia tengok semua. Tengok tepung, tengok titi wangsa. Artinya betul. Dia bukan tengok pada Tolazan. Tok Gujani pula dia tengok satu Malaysia. Ni tuan-tuan nak faham. Jangan pula kita kata kita duduk kuasa kita pandai pada pimpinan. Takkanlah kami nak kianat jamaah. Nak kianat jamaah apa? Macam PhD perlih kita katakan, takkanlah kami nak kianat. Pasal apa kita? Saya kebetulan mas'ul Utara, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Perlis. Ni bawah jajahan saya. Ni bukan jajahan Opok. Nampak tu nak kita bercanda. Tak nak habis beresan PJ pula baru ni hak Perak. Ni semua wali mencubir semua. Tak, bukan. Banyak ada kerja ada banyak ada. Mesyuarat baru nak putus pula saya sekarang ni. Jadi fungsi jawatan kuasa tadbir boleh. Elok banyak tau. Tak ada. Buat tolak macam mana? Kita pun sebagai khadam jamaah ni ikut lah. InsyaAllah pada saya yakin hadis Nabi lah. Bila kita tak minta Tuhan tolong kita tu je lah. Nak sebutnya tuan-tuan, bukan kita nak kenat. Takkan kita nak kenat, mereka kata pasal kita ni tak ambil tindakan pada Cikgu Syukri sebagai. Kita panggil. Saya ingat tingkatan dekat apa tadi, bincang sebagainya. Okey, awak nak suruh tindak, nak pecat Cikgu Syukri daripada Putrajaya. Dia menteri besar. Menteri besar. Apa persepsi orang? Orang luar tak masalah pun. Tuan-tuan terkejut pasal Pak Cikgu Syukri jadi gitu. Menunjukkan tak ada benda pun. Boleh pun sama juga. Terkejut orang pasal Pak Cikgu Syukri tiba-tiba letak jawatan, kuasa letak jawatan. Kalau kita buat itu, kita kesan. Kesan besar. Walaupun kita tahu ada kelemahan-kelemahan yang ada pada dia, tapi tak sampai kita tengok masalah. Kita kena muqaddam masalah ammah. Kita akan dudui masalah umum, masalah rakyat. Kesan daripada bapak tengok orang lain ambil, orang lain jadi betul besar. Jadi kita tak tahu. Bukan kita tak nampak pimpinan, tapi tak ada upah apa boleh balik Syukri kan.
Habis duit lagi ada. Jadi artinya batu tuan-tuan semua kena taat pada pimpinan. Tuan-tuan boleh tanya, tak ada masalah. Tanya orang tak ada masalah, tanya kita cerita tak ada masalah. Tapi tuan-tuan jangan dipaksa boleh tertanya, nak paksa pimpinan terima tak betul. Kita buat keputusan dia ialah ada sebab dia. Bukan nak tengok sebab kerana masalah peribadi tuan-tuan dengan Cikgu Syukri. Tak boleh betul. Kita kena tengok bukan kesan awak bergaduh-gaduh tu, negeri tu. Habis negeri hilang dia. Boleh orang lain. Akhirnya kita tengok order pas dapat pesan. Barang yang order, barang yang dapat. Jangan ni kita fikir dulu. Bukan kita tak fikir nak urus benda ni. Menghadapi suku-suku kita bayang ada ni. Jadi Menteri Besar 6 kali SUK kena buka. 6 kali. Kalau saya apa ingat ya, lompat meja ya. 6 kali tuan-tuan. Gaya nak mesra. Bukan senang hadapi benda tu. Itu tak cakap lah, bakal cakap ajar ni payah kita. Nak sebutnya payah. Nak ambil benar hampa nak kira, patut hampa support kan. Nangkar ni lebih daripada kabinet dipul ni. Tak ada yang kena hampa yang menteri dia. Apa tu kita katakan ni Pak? Boleh tuan-tuan boleh berpandangan pada buat pimpinan buat macam-macam ni. Boleh tanya tak apa. Tapi bila pimpinan jawab, pimpinan bagi tahu tu ada sebab dia. Tak boleh kita rasa kita betul, tak boleh. Pada pimpinan tengok lebih luas. Apa akibat dia? Kita tengok sebaliknya berlaku pada dia. Sampai 6 kali kawan tu menghadapi siapa SUK tuan-tuan. Bukan betul JKK tau lah. SUK, tahu tak? Yang menjadi episod dah ESCO. Kalau peringkat kerajaan persekutuannya ASN. Lepas tu kita ingat tuan-tuan tak perlu bertanya. Tak ada masalah dalam surat. Dalam surat tuan-tuan boleh berbeza pandangan dengan YDP. Boleh berbeza. Tapi dah jadi keputusan, kena ikut. Jangan tuan-tuan boleh dah buat corak-corak semua dah jadi keputusan. Tuan-tuan singgah ini kedai mamak Sadam. Duk bincang pula di kalangan JK atas tu. Apalah YDP kita ni. Tak boleh dah betul. Dan kita bersetuju. Tadi belum jadi keputusan boleh. Saya tak setuju dengan YDP ni, tak apa. Bila ada ramai, kita jadi persetujuan kita kena dukung. Itu maksud dia. Al-Jama'atul Rahmah. Macam saya sebut lah. Saya waktu dalam reformasi dengan Nur Ibrahim, saya pun kenal. Saya tak suka Nur Ibrahim pernah tangkap malam tu. Saya sorak malam tu. Cek malam tu. Sorak. Malam tu masa sama saya ceramah Muhammad Sabur di Kelantan. Tu lah. Malam sama Pak Adu Nur Ibrahim, kita tahu Ibrahim parti dapat urusan lain. Pak Adu geram kita main dia. Zaman dia saya kena waktu saya jadi student dulu. Kena ambil tindakan okey demonstrasi membela budak-budak pakai purdah di UTM. Zaman dia jadi dia kan datang dialog dengan dia marah kita punya macam tak ada tuan boleh. Dia kena pecat malam tu hitam seronok lompat meja. Lompat. Okey, apabila dah parti di keputusan kita dukung. Akhirnya kita tengok kita menang ternyata. Nampak tak? Ni kita kata jangan ada perasan kita pandai dah. Dah tak betul. Tengok ni saya cakap tak pengalaman tuan-tuan, pengalaman orang dalam organisasi. Terlebih-lebih tak pandangan yang ada perasan kita kata kita betul. Parti.
Berarti anggap besar lagi. Walaupun dia pernah buat macam-macam kita Ghazali dulu, dia arkitek utama menjatuhkan kerajaan PAS 18 tahun di Kelantan. Tapi kita pimpinan parti, pesan dia besar, kita terima dia, kita menang. Jadi Kelantan sampai ini kita menang berkat. Ini saya katakan tadi, taat kepada pimpinan. Jangan bongkar kita tak boleh nak boikot bagainya. Tak jadi. Boleh pasal lantik jawatan kuasa ni kini mesyuarat. Teguh Suriah apa kuling dah Sujaya. Dan boleh dah betul besar. Lantik pula Sujaya baru. Hati pun tak tahan juga. Tak mau tahan juga. Tu yang pasal lantik ni kan ni jawatan kuasa. Tuku tulis tu dia lah tu. Tu hakikat sebenarnya. Gerak tuku pun. Nak bagi orang faham lagi. Ni dia. Nak apa? Nak jual nak apa? Nak jual nak apa? Saya pun sama juga. Pasal baru ni kalau saya Majlis Tertinggi Perikatan Nasional. Pangkat ni banyak tuan-tuan. Kalau tak dalam pada mahu tu dalam apa tu? Business card tu tuan-tuan 3 lebih. Obat. Pangkat banyak. Pangkat jawatan pening kita ni bukan ni. Anda kata macam kalau bercorak katakan dia, saya nak bagi benda tu. Dia kata kita semua nak buat. Nak tanya, maksud saya ni. Nak apa? Nak duduk berjuang ni, Perikatan Nasional. Nak apa? Nak apa? Umur semua tua. Semua tua dah kita kata. Tapi kita bercakap macam malam ni lah. Kita bercakap ni, kita bersuara Perikatan Nasional. Untuk 50 tahun nak cucu kita. Jangan kita nak menjahanamkan nak cucu kita. Nak fikir apa lagi? Semua seorang-seorang tu kenyang dengan ubatnya, bukan kenyang ayam. Kita nak cerita apa lagi? Kita fikir tu, kita bincang untuk 50 tahun. Bukan untuk kita. Saya nak beritahu tu, macam kita nak apa? Nak jual, nak duduk apa? Nak duduk ni dalam Perikatan Nasional apa? Buat apa? Bukan zaman kita tu, zaman cucu kita. Nampak tak? Fikir tengok kan? 3 tahun Perikatan Harapan pemerintah nak jadi apa? Nak baru ni pula kita tengok. Nak cadangkan supaya apa perhentikan di PKL ni mayu oleh ni Datuk Bandar walaupun bertentangan dengan akta ibu kota. Nampak? Dia tak boleh buat lagi, tak boleh buat lagi pilihan raya kata tempatan. Dia pun mula ni. Dia agenda dia tak nak berhenti. Tak nak berhenti. Nak apa lagi? Tu kadang-kadang kita fikir apa? Sama juga. Saya nak cakap dengan geng-geng macam gerakan pun, awak kena berjuang. Betul-betul orang Cina. Pergi kempen orang Cina. MIPP India, pergi kempen orang India. Kerja tu macam kami PAS. Kami dapat robohkan kekuatan UMNO, orang Melayu. Hebat kerja. Bukan senang. Lepas bagi beras. Tak sokong kita apa dah. Beras. Seluruh dah habis. Undi haram tak bagi. Rumah kita tengok, alah UMNO susah lah tak rumah tu. Kadang kita kesian rumah tengok. Bukan agak tolak tangan dengan lidah berubah. Tapi kita pergi, kita tak pernah kecewa. Kita bagi bantuan kat dia. Bukan pasal dia sokong tak sokong kita, pasal dia susah. Bukan kita akan panggil gitu. Kita tahu, kadang-kadang saya dah pergi rumah tuan-tuan, pakai baju lagi, baju cakati. Cakati, bukan. Kalau pergi tengok kita, kita belah. Ada, kita rapat, tak ada masalah. Menyapa sehat lah. Tanggungjawab aku pasal orang susah. Aku bagi. Wajib aku bantu hang parti yang menyapa saya. Maksud dia, hampa kena kerja, macam kena kerja lah. Jangan fikir tengok, orang India sudah marah, orang Cina dah marah. Tak boleh macam tu, kerja buat tak. Mari pilihan raya nak tanding.
Nak kursi pula, kursi hak nak selamat. Nah, tu maksudnya. Kita kata tadi kan, kita baik. Kemudian yang ketiga, menjaga ukhuwah dan persatuan. Kita duduk dalam jamaah ni, ukhuwah menjaga. Jangan ada unsur-unsur duduk pecah belah. Kita pergi sana adu domba sini, pergi sana adu domba lagi. Kita tak ada. Ini penting tuan-tuan. Jamaah tak kuat kalau tanpa persaudaraan. Ini tuan-tuan berdiri dan makan seperti yang main. Ni tengah tegak ibu kota, tengah-tengah orang kata bandaraya, kita ada makan. Kalau kita ada pecah sama kita, boleh buat tak ada. Pasal ukhuwah di kalangan kita. Maka kita kata okey saya 10 keping mozaik, okey saya pula tiang ni pula saya apa wakaf, anu pula apa atap pula sekaki saya ambil. Semua cara kita semua ukhuwah kita. Kau tak ada ukhuwah apa sana? Baru kita menjaga ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Surah Hujurat ayat 10. Semua orang mukmin semua bersaudara. Penting. Ada kita. Sebab tu kalau ada panggil, kalau ada banyak panggil juga kadang kita masyarakat alifan kan. Kena pergi kena cek tengoklah. Orang tu dia pergi sama kawan ni, dia adu domba ni. Dia pergi ni adu domba. Habis berselawat bergaduh satu cawangan. Dia pergi hasut muslimat tu bergaduh muda, hasut muda bergaduh orang ulama. Ini orang ni kena terima, kena ambil perhatian. Ada, kita duduk kena terima tak boleh. Kita dah bilangan tak ramai, tapi walaupun bilangan tak ramai, kita ada ukhuwah kuat, insyaAllah kita kukuh. Sebab tu pentingnya apabila ada ukhuwah yang mantap di kalangan kita, kesatuan kita tu penting. Yang keempat, menjauhi perpecahan. Kita jangan pecah. Orang Kelantan kata apa? Set kita dengan pecah. Set kita dengan pecah. Jadi jangan kita duduk pecah. Pecah ni, hari ni kita tengok politik Melayu kita pecah. Akhirnya jadi macam ni. Orang lain bilangan 35%, dia kontrol 65%. Sebab apa dia kontrol? Pasal kita pecah. Kita pecah. Punca dia kita pecah. Kalau kita bersatu, insyaAllah. Kalau kita yakin bila Melayu ni dia kuat dengan agama, kuat dengan Islam, dia takkan khianat. Dia takkan khianat walaupun dia Hindu, walaupun dia Buddha, walaupun dia Kristian. Kerana kita tak boleh buat khianat ke orang. Kalau kita khianat ke orang bukan Islam, kita tetap akan disiksa oleh Allah Ta'ala. Bukan pasal muda. Kita ada iman. Tapi kalau kita dah pecah, baru kita pula di kalangan jamaah kita dengan pecah. Janganlah. Kekuatan kita tak ada. Kekuatan kita tak ada. Boleh kita pecah. Jadi sebelum saya masuk yang kelima, saya berhenti untuk pesan daripada pihak pengajian untuk melancarkan kutipan tabung PRU yang ke-16. Kita pun semangat buat kerja, rezeki Allah. Kita buat kerja macam kita bertanding. Kita bertanding, kita pun tak tahu apa akan jadi, akan datang, bagaimana itu dunia. Kita kena sentiasa bersedia ke arah itu. Saya bulan Ramadan keempat kita telah melancarkan di Perak tabung subuh. Ambil tabung subuh. Kita duit tak ada, miskin. Saya ambil itu sempurna dengan hadis Nabi. Setiap pagi ni malaikat datang jumpa kita tahu. Seorang malaikat tentu lagi dia kata Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, Engkau ganti balik harta yang orang nak sedekah tadi.
Satu lagi malaikat pula dia kata, Allah ma'ati membisikkan hadapan, ya Allah, kau binasakan harta orang kedua. Ini hadis riwayat Bukhari. Ini saya. Kami sempurna. Setiap pagi kita buat. Kebetulan saya dengan isteri dah lama dah, 10 tahun dia buat benda ni. Dan kat rumah tu ada tabu, kadang-kadang saya ingat, dia tak ingat, dia lupa. Jadi tahun bermula dengan tahun 4 kita telah strukturkan untuk tabung subuh. Ini Ramadan nanti kita akan buka tabung sempurna Ramadan. 17 Ramadan nanti kita akan buka, ambil sempurna setahun. Portion dia ialah 70% kepada cawangan, 15% kepada kawasan, 15% lagi kepada negeri. Pada tahun ni PDM, setiap PDM kena keluar 10,000. Dia orang mengundi kena keluar 10,000. Kalau tak ada duit teruk dia macam kita pelihara Sabah. Oh, A to Z kita belakang. Anak petani kemas dia ambil petani 6. Kalau petani 15 melengkung badan tu. Yang tu kita tengok pas pusat hutang rata. Sabah mana? Hutang rata. Kena ada duit, tak boleh nak bersembang saja. Enjin 1.5, body 2.0. Jadi tak nak bawa kereta. Ni kita sama-sama nak buat kereta 10,000 setiap PDM. Kalau kita dah mula buat 10,000 jangan fikir kita satu cawangan. Satu PDM tu 4-5 cawangan. Boleh fikirlah buat. Itu salah satu cara usul yang boleh kita lakukan. Saya baca benda ni, kalau kita ada boleh dapat collection satu tabung. Tapi itu pun tak ada yang semua juga. Saya dapat. Patutnya Perak tu ada dekat apa nama hotel cawangan. Tak nampak aku separuh yang ni tabung buat tu. Ini masalah kita orang buat. Dia nak usaha tak nak tersuap. Payah. Pada benda paling mudah. Kita tahu orang PAS tak ada rekod tau. Orang PAS tak ada rekod. Orang PAS tak ada rekod. Kalau ada rekod, tak ada bangunan ni. Cuma teori dia seorang sendiri keluar. Di teori 1 bulan juta. Di teori. Siapa nak pergi kutip? Siapa nak kutip? Pergi rumah tak ada orang. Di minyak lebih mahal daripada sendiri. Bila kita buat benda ni, sekurang-kurangnya satu hal tadi nak dekat dengan orang kita. Mudah. Yang keduanya import istiqamah tu lagi senang, bagus lah. Yang tu secara automatik ada ni RM10. Tuan-tuan semua patut isi tu RM10 Mumpang. Untuk kita niatkan zakat kita setahun 20 cara-cara kita nak bantu lepas. Cara kita bantu lepas. Jadi sebab tu kita nak tengok ni Perak ni boleh banyak mana dapat. Kita buat magic event. Lepas malam tu buka tabung tu tengok ni. Ni duit ni dulu batik Timelo, kali ni Tondra. Mak lepas Tondra. Kita yang pokok ni belah pokok lanun ni dia kan dia tak bukan lanun. Tuan-tuan panggil lanun kita syok lanun. Lanun mata dua. Okey, tu. Yang kelima, apa ada kita? Ada saling nasihat menasihati. Ada budaya tausiah di kalangan kita. Nasihat menasihati. Kena ada. Baru boleh. Jangan kita sebagai pimpinan tak boleh terima nasihat. Itu tak layak jadi pemimpin. Orang kritik sikit, kita dah koyak. Kita tak boleh. Ataupun kita denial syndrome. Nak nabi saja, nak betul hadiah tak boleh. Orang beri pandangan, terima. Kalau yang katakan maklumat dia begitu tak betul, okey, saya nak betul tak betul maklumat tu, tak apa lah. Jangan apa benda dia patutnya. Kita jadi sebagai seorang pendengar yang baik, sebagai pemimpin terutama. Ataupun mengikut tuan-tuan apa, kena jadi pendengar yang baik. Macam malam ni tuan-tuan dengar belete saya.
nasihat saya kan. Entah nak dengar baik. Saya pun saat ni nak dengar balik tuan-tuan kat saya. Pak kena dengar lah. Fans tu yang ada dia. Oh betul. Pasal kita ni bukan untuk kebaikan kita, untuk parti kita. Outcome dia, hasil dia, parti terbaik. Bukan dapat kepentingan kat kapal saya. Saya tak dapat kepentingan apa. Tapi ialah kepentingan jamaah kita. Sebab tu kena ada budaya adil nasihat. Agama tu nasihat. Bila ada pandangan dan program, ini pandangan ni propose kita. Jangan tuan-tuan duduk tulis dalam Facebook. Tak boleh tulis betul. Nak mengadu masalah parti. Ni presiden turun jawab ni. Tak kena lah. Tuan-tuan nak buka masalah parti kita pada orang lain tu tak betul, tak cerdik. Tak cerdik. Bukan bodoh, maha bodoh. Ada masalah, tanyalah program. Ini kadang-kadang hak yang jenis macam ni tuan-tuan. Saya tengoklah kadang-kadang mesyuarat tak datang, program parti tak datang, pegang lajnah mati. Ni semua ni Allah jenis-jenis kita tahu lah. Semua orang pakai atas saya lah. Saya kenal ini video ni. Tapi ni saya tahu sangat. Kalau kita tahu fail, pegang bawah jawatan fail. Pasal kalau jenis manusia tak ada, kalau manusia buat kerja tak ada masalah fikir-fikir macam tu. Pasal apa kita buat kerja orang tak ada masalah nak fikir buat orang. Pasal dia pun tak ada masalah nak bekerja. Dia tahu, oh aku tak ada kritik orang pasal aku pun. Kita pun ada masalah. Jangan kita ada fikir yang tak buat kerja mana nampak semua orang tak betul. Dia seorang betul. Dia seorang yang betul. YDP tak betul, PJ tak betul, Presiden tak betul, Usra'am tak betul, naik Presiden tak betul. Yang dia betul dia seorang. Dia pula surat geng-geng dia. Semua tak betul juga. Akhirnya dua-dua tak gaduh geng-geng. Geng-geng gaduh sama dia. Jadi itu sebab tu tidak benda orang manusia ni kan, dia tak ada produktif untuk pada parti. Mosak lagi parti kita ada. Ini salah satu pun kita akan dulu untuk berikan peluang kepada tuan-tuan pulang soal jawab sebagainya untuk kita dengar dengan lebih. Buat saya begitu sebagai panjang, kerana panjang saya ambil ringkas-ringkas saja untuk supaya kita semua dapat mengetahui sebagai pembuka bicara pada malam ini. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Takbir. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada YB dan Ustaz Idris Ahmad di atas ucapan dan petisian buat kita sebentar tadi yang mengisahkan tentang taat dan adab dalam Jumaat, insyaAllah. Jadi sebenarnya Dato', kita ada memang ada sesi Q&A kita peruntukkan, tapi cuma kita limitkan sebabkan kita dah lebih masa sikit. Jadi kita limitkan kepada 7 soalan sahaja. Okey? Okey kan? Boleh? 7 soalan. 7 sebab kita pun dah di penghujung program. Tapi Datuk Ustaz sendiri pun memang minta soalan supaya dapat diperjelaskan, diterangkan. Jadi insyaAllah dipersilakan kita punya AJK untuk menjalankan mic. Jadi bagi siapa yang nak tanya soalan, boleh angkat tangan dan mic akan sampai dekat anda. Boleh kenalkan nama, cawangan mana, dan ajukan soalan seringkas mungkin. InsyaAllah, dipersilakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Salihuddin daripada cawangan PPR Desa Razak. Saya cuma ada satu soalan saja, iaitu rakan gabungan kita lah, iaitu Bersatu. Bila kita tengok di media sosial ni terlalu banyak sangat berita tu, sampai kita yang kat di bawah ni pun pening kan. Apa status Bersatu sekarang ni, terutamanya pimpinan tertinggi mereka lah, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Timbalan Presiden Datuk Seri Hamzah Saifuddin. Jadi apa status mereka dan bagaimana kita di dalam PAH ni nak jawab, sebab banyak orang di luar sana tu tanya, ni apa cerita, ni apa cerita, kau PAH ni takkan tak tahu apa cerita Bersatu ni. Kita pun tak tahu nak jawab apa, sampai tak tahu nak jawab apa, terlalu banyak sangat pertanyaan. Allah.
Okey, baik. Kita lihat soalan pertama daripada Abang Noor tentang status rakan sekutu. Jadi insyaAllah sila siapa yang ada nak bertanya soalan, kita buka dulu 3 soalan untuk round pertama. 3 soalan, boleh angkat tangan, mic akan sampai dekat anda, sila, tolong. Okey, Abang Fauzi, lepas tu dengan Haji belakang tu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fauzi Abdullah daripada Soalan Sri Pembinaan. Okey, untuk YB Datuk, saya nak tanya satu je, bila kami boleh tahu kami bertanding ke tidak? Itu satu. Yang kedua, Datuk, sebenarnya gini, saya kami ada retreat dan kami telah dihentangkan dengan YBN dan Surau berkenaan dengan kuasa autonomi negeri kepada calon. Maksudnya calon kawasan dia boleh lantik calon-calon dia, maksud calonkan calon dia daripada kawasan tu, dan negeri tak kacau. Maksudnya calon kawasan tu akan diterima dengan apa, dengan kata pencalonan yang ramai daripada calon-calon lah. Okey. Jadi disebabkan itu, kawasan kita, kami di kawasan Pahang tu, dia akan bekerja untuk calon tu. Calon tu bekerja untuk kawasan tu sepenuhnya, bertahun-tahun, 2 tahun sebelum. Macam kami ni di sini, pertama, kami tahu kami tidak ada kuasa ekonomi memilih calon. Yang kedua, bertanding pun tak tahu. Jadi macam kami, macam saya sendiri lah, saya kata daripada tahun ke-14 memang kat sini. Jadi peguam untuk parlimen itu, kami bekerja habis-habisan. Habis-habisan bergaduh puan. Bergaduh habis-habisan, lepas tu in the end rupanya kami tak kuasa untuk memperkenalkan calon. Satu. Yang kedua pula, belakang yang ke-15, tiba-tiba calon kami kena ekspor ke titik masa pula. Kena kerja ke tempat lain pula. Maksudnya yang ke-16 ni tak pasti. Jadi kami pernah bekerja dan kami tak tahu. Kami sebenarnya kami nak dia fokus. Maksudnya fokus. Maksudnya macam mana Dr. Talah dia fokus dan semua orang fokus untuk dia. Dia pun fokus untuk kawasan tu, dia insyaAllah boleh menang pada negara tu. Itulah itu yang sama saya dulu. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih kepada Tuan Fauzi, SU kawasan. Seterusnya Haji Nas, untuk round pertama, 3 soalan pertama, perkenalkan nama dan cawangan mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Salman daripada Sri Labuan. Pada Tuan Razak, anda tanya satu soalan. Pilihan raya kecil ini dipilih bonusan sebab apa kekal itu dia soalan saya. Adakah kerana politik wang pihak lawan ataupun kita berusaha sebelum Bismillah. Okey, baik. Terima kasih. Jadi kita beri laluan pada Bagi Datuk untuk jawab dulu 3 soalan. Okey, pertamanya adalah berkenaan dengan satu. Umumnya rakyat saya tengok hari ni dah menjadi berdua. Umum persepsi rakyat ini tengok betul. Saya berjumpa dengan pimpinan satu ni, dia kata apa sedar apa buat ni. Buat ni bukan untuk kebaikan, jadi menyebabkan rugi. Yang keduanya bukanlah kita kata sebab berlaku kerana dan benda yang berlaku kerana itu beri kesan juga kepada kita, kerana kita bertanding atas tiket Ikatan Nasional. Mau tak mau waktu kita kata saya cepat, kita pun tak boleh beli benda itu. Dia rumah tangga dia, kita dengan dia tu akan tahan kita je, akan tahun saja. Bukan kita kata kita nak boleh buat macam dalam parti kita. Parti kita boleh lah, tidak pecat, kita ambil tindakan di atas parti kita. Jadi itu yang memang sikit ada keresahan kita lah. Dan kita pun tahu gabungan Perikatan Nasional ni antara gabungan yang kuat yang paling cemerlang lah. Result dia, pusat dia, memang kita dapat partneri, kita dapat ahli parlimen 43 kursi. Memang PM ni dah ada jenama. Tapi tanya orang bawah tuan-tuan, mesti kata tanya Solo lah Ustaz. Solo kan, kita tanya balik, boleh menang ke? Dia tak ada jawab. Ini masalah dia kan. Setakat ini kita kemanapun lepas politik Malaysia ni,
lepas daripada PRU tahun 69, dia mesti ada coalition plan. Kita tak ada episod. Kita cakap tentang pilihan raya Allah Ta'ala punya kuasa tu lain. Ini cakap tentang teori pilihan raya. Kita perlu pada coalition plan. Oleh itu jenama PN ni dah cantik. Dia elok. Dia elok dah jenama PN. Jangan cemarkan. Sebab tu kita kata kepada kawan-kawan satu, jangan cemarkan. Saya rakyat dah beri percayaan kepada kita. Orang dah tibak dengan barisan, dah benci dengan Pakatan Harapan. Akhirnya mungkin rakyat nanti dah urusan, dia boykot. Tak mau. Ada kata apa sama macam dia, tak ada beza dengan dulu, sekarang akan datang macam tu ya. Ini kesan dia, akan ada kesan bila tu gaduh. Rakyat dah menyampah kita hanya. Kita tengok rakyat suka, terutama macam kita, tak ada apa dengan kita. Macam kita tak kisah. Memang kita ada orang parti, kita akan ikut arah parti. Persoalan dia ialah orang nak mengundi kita ni, orang tak ada parti banyak. Terutama Gen Z, budak pengundi muda, first time voter ni, dia tak ada parti. 10 daripada mereka tu, 4 dia yang ada parti, 6 lagi tak ada parti. 6 mereka tengok lalu dasarkan kepada medsos, dasarkan kepada portal, dasarkan kepada grup WhatsApp, dasarkan pada reality dia tengok. Dia akan berusaha dulu. Jangan dia dapat. Jadi mencari punya keadaan dia, siapa nak tolong kita? Itu kita sayang lah. Sekarang dudukan dia macam tu dudukan dia. Kemudian calon kita pun tak tahu. Memanglah selalunya orang panggil apa, dia akan incumbent tu akan kursi tu macam sini yang satu tanding kita katakan. Kemungkinan kalau ada perundingan ataupun dia rasa pun tak larat nak bawa sebagainya kan, kita beritahu kami pun tak nak bantu dah, kelampau tak ada, kelampau pun tak ada calon yang baik sebagainya. Macam mana kita itu boleh bincang lah, boleh bincang mereka, boleh bincang mereka. Kalau apa letak calon sama dia, kami nak tahu dia calon sama dia. Saya pun di Perak, saya nak buat itu. Apa nak kena tahu calon apa? Kalau tidak, apa yang harap kita akan bantu. Kami nak dia berkendidik, kami tak ambil calon ni, kami takkan, kami setiap kawan kami minta ni. Tapi jangan harap kalau awak ni calon yang tak ketahuan adalah nampak muka, nak lompat tak sempat dia orang iktidar habis nak lompat dah. Takkan muka menjadi kita nak sokong. Cukuplah pengalaman kami. Orang apa kenal dulu bagi calon mendapat tengok. Ada betul hari ni, turunlah. Turun macam ini turun. Itu boleh nak demand daripada. Boleh buat begitu. Kalau tidak, tak sah. Kalau tidak, minta maaf, kami takkan bantu. Kita kena buat kayu. Tak apa, kami boleh bantu. Orang PAS insyaAllah ada kemampuan bantuan. Mereka kena tunjuklah kesungguhan. Jangan nak bertanding, nak bawa body ya. Tak ada pun. Kami pun manusia juga, bukan benda. Kita ada perasaan. Yang ketiga, kenaan dengan sebab apa negeri kalah. Sebab tak menang. Negeri ni sebenarnya tempat yang orang pun tak sangka menang. Kita mau panggil buat kejut menang. Ini pasal bunyi kebangkitan rakyat pun ni. Dia menyampah dengan BN, menyampah dengan PIS, sokong ni. Dia betul-betul gelombang gelombang. Sebab tu kita macam saya sebut ni, kita 43 kursi. Adakah pada kursi boleh kita menang lagi? Ini persoalannya. Saya dapat majoriti 18,525 undi. Adakah boleh kekal macam tu lagi? Kita tak boleh buat ada kompresor, tak ada rasa selesa. Dulu lain, kita menang pasal kita bekas di kerajaan. Yang kedua, orang menyampah dengan PH, menyampah dengan BN. Ya, kita menang tidak ni. Takkan back to square balik asal. Dengan kadang haram pun yang satu. Dapat saya kata bukan benda tapi kita harapkan kalau buat bubar Parlimen bulan 10 ni berat. Yang tak ada pilihan raya ni akan sama macam dia akan sekalikan Johor Melaka sekali. Dan keadaan dua ada ni Allah baru dia kali
Kan? Ini betul ke sedap. Kita bukan masalah kita, masalah saya ni. Ini masalah anak-anak kecil kita nak hidup 50 tahun lagi. Kalau boleh rekod kali ini dia akan buat sepadanan, dia akan dapat 2/3, dapat bukan sepadanan, dia akan tambah kursi 70 kursi lagi. 70 kursi. Wilayah dia kena tambah lagi. Mana tu tak? Dia buat di luar lagi. Dua-dua boleh di luar belakang. Kampung Bukit Bintang, cerah semua, putih semua, tuan-tuan, orang ibu, 3 parlimen, Bangi, semua 3. Ni asal dia, bukan kita nak bergaduh apa nak dia. Siapa geng Hamzah ke, geng Azmin ke, geng Mahyudin ke. Tak, kami nak geng rakyat. Tak guna kan kalau kita fikir bergaduh macam itu. Negeri ini kalau pakai memang kita tak ada kekuatan, negara asli semua kekuatan. Dan kita pun jentera kita berlemah. Itu Allah. Okey, terima kasih kepada Dato' Ayu atas jawapan kepada round pertama. Jadi untuk round kedua, kita buka lagi 4 soalan. Jadi sekali lagi, mana-mana yang ada soalan boleh angkat tangan dan mic akan sampai pada anda. Bagi tahu nama dan bagi tahu cawangan serta soalan ringkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Ustaz Idris Ahmad. Ana adalah Sajahan bin Ahmad, nama ana daripada Cawangan Seri Pulau Pinang, dan ana ucapkan terima kasih kerana diberi peluang untuk menanyakan soalan pada malam ini. Soalan ana adalah ringkas sahaja. Anda nampak untuk pilihan raya PRU yang ke-16 ni, anda nampak usaha-usaha daripada pihak PMX lah, daripada PMX untuk memang untuk, sebab beliau memang akan berhabis-habisan untuk, beliau dah berkata beliau nak akan penggal kedua. So beliau akan berhabis-habisan untuk mengkucak-kacirkan pembangkang, dan di waktu yang sama beliau akan cuba memenangi pilihan raya tersebut lah. Jadi anda tak heran kalau misalnya kata ada tangan-tangan gaib daripada belakang yang cuba memecah belahkan pembangkang. Jadi anda cuba terfikir, adakah ada sebarang strategi di kalangan PN, terutamanya daripada PAS sendiri, usaha-usaha untuk menguatkan barisan pembangkang, contohnya dengan membuat perjanjian ataupun persahabatan baru dengan parti-parti komponen yang lain daripada Barisan Nasional, contohnya MCA, MIC, dan adakah ada sebarang usaha untuk mengadakan semula muafakat nasional untuk menguatkan barisan pembangkang untuk PRU yang ke-16. Itu saja soalan anda. Terima kasih banyak. Wallahualam. Okey, baik. Soalan pertama untuk round kedua. Jadi dipersilakan. Mungkin ada soalan pada muslimat. Kita tak dengar lagi soalan pada muslimat. 2 soalan. Kita bagi kuota kepada muslimat 2 soalan untuk round kedua ni. Silakan. Jika ada. Ustazah Rahimah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Ustaz sebut tadi, 65% pengundi di negara kita ini adalah orang-orang Islam, ya, Melayu Islam, yang mana di situlah yang berlaku perpecahan. Jadi apa saran Ustaz pada khidmat untuk mendapatkan undi itulah. Itu saja. Okey, baik. Terima kasih. Soalan yang padat dan ringkas daripada Ustazah Rahimah, Ketua Muslimat. Seterusnya, lagi kita buka lagi 2 soalan. Silakan, 1 muslimin, 1 muslimat. Lepas ni tak dapat dah sesi-sesi macam ni, kan?
kita tak boleh tanya secara terbuka, bukan tak boleh. Adab secara adabnya tak patut untuk tanya secara terbuka. Jadi ada ruang yang ada ni boleh gunakan. Silat. Faiz. Soalan. Silat. Assalamualaikum Ustaz. Saya Faiz dari Flexi Water. Nak tanya, apakah kuasa pemuda PAS terhadap kerajaan sekarang untuk kalau kita nak komplain masalah jalan raya, macam ada kita apa-apa insiden, macam mana? Itu sajalah. Macam mana, ulang balik cara untuk bagi laporan. Kalau kita insiden macam kalau Insiden. apa masalah kalau kita pemuda PAS kan nak komplain dekat kerajaan, macam mana Ustaz? Pemuda PAS nak komplain kepada kerajaan, maksudnya menggunakan entiti Dewan Pemuda PAS kepada kerajaan. Macam mana nak komplain? Betul? Kuasa pemuda PAS. Okey. Alright. Lagi satu soalan. Satu atau dua soalan. Silakan. Sila. Tak ada tak? Sebelah sini mungkin ada? Isyarat ni. Sila. Tak ada soalan. Semua dah jelas. Okey, kita persilakan bagi Datuk untuk jawab soalan. Okey, saya setujulah. Bagaimana Anwar Ibrahim ni so ambitious, dan dia memang by hook by crook, dia nak supaya dia akan menjadi Perdana Menteri untuk second term. Dia akan buatlah dan sekali. Nampaknya macam dia boleh nampak berjaya dalam keadaan dalam apabila berlaku perpecahan di kalangan Pertimbangan. Dalam masa yang sama juga dia akan berikan budi-budis. Mungkin tahun depan bajet dia mungkin akan tingkatkan lagi, nak beri yang salah meningkat lagi, mungkin sampai tahap 5,000. Dia boleh buat bagi. Pada menang dia pula boleh ambil dia. Itu biasalah. Tapi maknanya kita nak rakyat understand. Rakyat, kalau kita leka macam ni, kena perangai tu ada pada kita hari ni, memang suka pada mustahil. Alhamdulillah mizali. Tapi saya nak sebut bukan kita nak sebut beri lemah semangat kita, untuk kita kuat ni. Dia akan buat. Cuma sekarang ni dia tak boleh nak jumpa dengan Presiden PAN. Yang ni dia tak boleh nak makan. Dia nak makan. Lupa tahu apa benda Zemak tahu. Pusing aja. Dia pusing. Kita tahu dia Zemak tu mana Islam ni. Tapi tak ada orang nak bantu. Entah apa yang dia bantu ni, tak boleh. Dia akan cakap tu. Mana boleh? Saya kena sangat kawan lama saya. Jadi ini apa usaha kita pula dengan ICA, MIC, memang kita tetap ada engagement. Dan mereka pun macam Allah tadi lah, mereka tak ada keberanian. Tak ada keberanian, dia ada masalah tersendiri kan. Daya nak buka sikit, file nak buka. Ini masalah sikit lah. Sebab tu nak lawan dia ni, mesti kita kena clear. Baru boleh betul nak lawan. Kalau tak clear, dia akan buat macam-macam. Memang kena ada. Dengan UMNO bersama tak ada. Cuma UMNO dia tak boleh. Dia kata dia akan buat keputusan lepas daripada ubah parlimen. Lepas ubah, kursi kita bagi semua dah. Tinggal meja lah. Kursi kita ambil semua dah. Lepas tu sekarang dia akan buat keputusan kan. Ini benda yang cabaran daripada kita lah. Saya sebut cabaran daripada kita ni bukan saya tak ni masalah saya, bukan tak lama baik pimpinan, masalah nak setuju 50 tahun akan datang. PR juga 21, 20 tak tahu apa nak jadi.
kita. Bila berlakunya penambahan kursi pada semula, tak ada apa dah. Kita nangis air mata berdarah pun tak kena. Okey. Apa keputusan untuk menyatu kaum Islam? Batu pada kita ialah penyatuan yang paling awal sekali ialah di kalangan Islam. Kita dari sunnah Nabi SAW menyatukan di kalangan Islam. Lepas itu barulah dengan orang-orang bukan Islam. Bila kita kuat, orang hormat kita. Hari ni orang tak kuat, Melayu berpecah, orang tak hormat kita. Tapi bila Melayu satu, kita kuat, insya-Allah orang hormat kita. Hari ni orang tak hormat kita, sebab kita sendiri pecah, tak ada kekuatan. Bila kita nak satu, kita lupakan semua benda. Kita lupa. Sebab tu dalam Pakatan Nasional itu memanglah ada di kalangan adik-adik tak setuju apa-apa. Orang kata PAS ni telah beri balon oksigen kepada UMNO. Dah UMNO dah nak mati dah, kerat botol balon tu. Itu kita. Itu bukan sikap kita. Kita sikap kita penyelamat. Kita lupakan apa yang berlaku. Kita tengok ke depan. Memanglah kalau tak nak apa ada asas juga. Kat kampung kita tengok macam mana UMNO buat diskriminasi kan. Diskriminasi, pilih kasih, buat jalan sampai kat jalan Mahompas dan lompat. Kadang-kadang lori itu tersilap letak batu depan Mahompas, angkat balik pada macam-macam berlaku. Kamu berlaku Kelantan dengan Kedah, kawasan-kawasan mereka tu juga teruk. Tapi bila mereka jatuh, kita selamatkan. Welcome baik kita. Ini jiwa kuat. Kita kemana pun kita nak menyatu di kalangan orang Melayu. Itu yang kita kena buat. Kita buat benda lain. Komplain kenaan masalah-masalah. Kali kita ada SISPA. SISPA dah pergi kepada app SISPA tu, boleh komplain. Kita sendiri boleh komplain. Lagi efisien sebenarnya. Saya berkadang-kadang bila direct tu dengan pegawai kata jalan semua lambat. Dengan SISPA, dia pun ada merit. Dia ada merit dia. Kalau dia tak respon, maknanya dia akan jatuh merit dia pada jabatan dia. Allah. Okey, baik. Terima kasih kepada YB Datuk di atas jawapan pada soalan daripada peserta rekod kita pada malam ini. Jadi kita kira tiada lagi soalan daripada hadirin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada YB Datuk kerana sudi untuk meluangkan masa bersama ahli PAS Banatul Razak dan ahli PAS pada malam ini di program Rekod Fikri PAS Banatul Razak di pejabat kita. Moga yang ada jodoh lagi kita bertemu lagi di sini, mungkin lepas raya, mungkin hujung tahun kan, bagi kita siap-siap kan. InsyaAllah. Jadi untuk itu sebelum kita tutup majlis kita pada malam ini, Ana dengan sukacitanya untuk umumkan kutipan pada malam ini adalah berjumlah sebanyak RM550. Terima kasih kepada semua penyumbang. Moga dikira sebagai amal soleh insyaAllah. Wallahu alam. Kita tutup majlis pada malam ini dengan tasbih kafar. Maaf. Kita jemput dan mempersilakan Yang Ketua PAS kawasan Banatul Razak, Haji Mat Syukur Aziz, diiringi oleh Haji Halid TYDP PAS kawasan Banatul Razak untuk menyampaikan cendera hati kepada YB Datuk Ustaz Idris Ahmad. Dipersilakan. Okey, cameraman ready. Alright. Haji Halid masuk sekali. Haji Halid masuk sekali. Calon tu. Gede-gede. Okey, terima kasih kepada YDP di atas menyampaikan cendera hati kepada VIP kita pada malam ini. Jadi untuk itu berakhirlah sudah likok kita pada malam ini dengan
Kita tutup likod kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa innal insana lafi khusr wa Allahu a'lam. Takbir. Okey, jadi semua dijemput untuk kita nak bergambar. Kita nak bergambar satu